ni aku nak review tentang projek AR. Apa yang special tentang projek AR ni guys? Okey, atas ni dia menggunakan CNC machine aluminium chassis. Okey, didatangkan dengan 3 warna, iaitu warna pink, warna black, warna silver dan tambahan satu lagi color. Ni yang baru guys. Warna black prism. Okey, black prism ni dia gabungan daripada warna bronze dan warna black prism, warna spring dia. Dan kita menggunakan juga ada full piston dalam guys. Okey, apa yang special dengan projek AR ni guys? Okey, mungkin ada yang tanya projek AR ni apa yang special? Okey, dia ada rebound. Okey, rebound mungkin yang lain nampak biasa, tapi yang ni bukan biasa-biasa kan. Dia buat rebound ni pusing sampai 10 je. So korang punya perjalanan tu memang smooth. Sebab apa? Okey, ini just info, random info Saya beritahu. Okey, apa special yang tentang rebound ni? Rebound ni untuk mengadjust korang punya suspension tu, dia punya kelembutan untuk naik balik. Dia tolak balik korang punya spring ni. Untuk rebound ni, setting 1 dia akan naik laju. Bila korang setting sampai 10, dia akan naik slow. So perjalanan korang akan jadi smooth je. Korang ikutlah korang punya kesesuaian. Kesesuaian korang punya perjalanan tu, korang nak set 1 ke sampai 10 lah. So kalau macam nak buat 3, 4 tu kira dah cun lah korang untuk jalan-jalan jauh. Untuk geng-geng yang rider yang bawa Panda ke Grab, memang sesuai lah untuk projek AR ni guys. Mungkin ada yang tanya, model apa yang boleh masuk untuk projek AR ni guys? Okey, antaranya adalah Yasuku Y16 SYM 185, geng SYM. Untuk motor Honda RS 150, RSX pun boleh masuk juga. Okey, itu je untuk model-model yang mungkin korang akan tanya. Dan mungkin next kita akan keluarkan lagi model-model motor yang lain. Tada! Ni setiap pembelian projek AR korang akan dapat sekali envelope special daripada Sportfly. Okey, apa ada dalam ni guys? Dapat sekali dengan tools daripada Sportfly. Sebelum ni kita ada keluarkan untuk projek CB, tapi sekarang ni version baru projek AR kita akan datang sekali dengan tools ni guys. Okey, apa function tools ni guys? Okey, dia punya yang kecil ni korang boleh longgarkan skru dia atas ni. Dan yang belakang yang besar ni korang boleh tarik preload spring untuk rendahkan dia, loweredkan dia, senang cakap. Okey, nak beritahu peringatan dia boleh turunkan spring hanya maksimum 5mm saja. Kalau korang turunkan lebih dari 5mm, kemungkinan dia akan jadi sebaliknya lah. Mungkin kita tak tahu apa jadi kan. So saya nasihatkan turunkan maksimum 5mm sahaja. Okey, ni terus daripada Sportfly. Okey guys, korang rasa Black Prism yang warna baru ni sesuai untuk motor cover set warna apa guys? Cuba korang komen kat bawah. Okay, bagi siapa nak dapatkan projek AR dan warna yang paling terbaru ni guys, yang paling eksklusif ni, korang boleh cari dealer berkaitan dengan anda. Okay guys, bye bye.